Cakap pertama. Oh, strike off record. Yang ketiga. Dulu. Ha. Strike. Sampai gorgang. Ya, patin. Patin. Mau ya, bos. Udang ada, bos? Saiz berapa ada? Ya. Assalamualaikum geng. Aduh, minta maaf lah. Sebenarnya untuk video kali ni aku lupa nak buat video intro. Tapi tak apalah, aku akan ceritakan dekat video aku ni. Sebenarnya kita orang hari ni plan nak pergi main siakap dekat area Bagan Lalang, tak silap aku. Ya betul, area Bagan Lalang ni. Aku pun dah confuse kejap dah. So hari ni adalah trip kita orang main casting siakap di area Bagan Lalang. Ini adalah first time tau kita orang main dekat sini. Sebelum ni kita orang pernah main dekat area-area kebanyakannya sebelah Perak, belah-belah Setiawan, belah-belah Telaga Denas. Tapi untuk untuk di Bagan Lalang ni adalah first time. So kita pun baru dapat kontak untuk tekong dekat sini lah, senang cerita. So ini adalah jetty dia. Kalau korang nak tahu, jetty dia, boat dia, kita boleh naik dekat jetty Pak Hitam. Jetty Pak Hitam, korang pun boleh search dekat Waze. Jetty Pak Hitam, tak silap aku memang akan keluar. So kita nak menduga siakap ini ada hasil ke, tak ada hasil ke, korang kena layan video aku ni sampai habis geng. Okey geng, selamat menonton. Oh, idea ni. Ya, kali turun mancing air dia. Hasil tak ada pun. Hasil tak ada pun, air dia. Siapa joking? Joki ganti-ganti. Ganti-ganti bang. Mau nak mancing? Ha? Mau nak mancing? Nak mancing apa? Tak sesuai. Dia jadi Kenapa? artis. Allahu akbar. Hati bang. Oh shit. Tak apa, tak masuk video. Aduh. Orang punya game black card. Ada seluar. Ada seluar. Tak apa. Muat ke? Muat. Seluar track saya tu. Muat. Tak track. Game black card ada. Game black. Biar okey bang, ventilation. Jangan. Kita tak mancing korang. Seluar track tu stress tak? Stress tak apa, takut stres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jadi untuk game hari ni aku bawa 2 set mancing, satu spinning dan satu BC lah. Cuma pagi ni aku nak try pakai spinning dulu dan menggunakan teknik udang seret lah. Udang kita orang dah beli tadi tu. Pagi ni nak guna teknik udang seret lah. So kita boleh baling kat dalam reba, kita boleh target ikan yang dekat dalam structure. So kalau kita pakai gewang memang tak boleh lah kita nak baling dalam structure. So jagi dekat tengah hari sikit aku akan guna BC pula. Nak try menggunakan gewang pula lah. Okey, layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Sumpitan. Sumpitan monster. Wow. Ikan pertama.
soft tu sumpit ni. Alright. Ni kalau sumpit lah. Pakai bulu. Kasar saya tu. Kasar saya tu. Oh, ada strike kedua. Sumpitan. Jatuh betul-betul kat frenzy. Alah, lecut. Alah. Oh, siakap yang pertama. Nanti. Tu tak apa. Oh, monster. Kena kapit-kapit bagi nampak besar. Oh, dang. Ada barai. Cakap pertama. Kena minum. Keceber. Alhamdulillah. Yang tu punya bapak. Tu dia kat mana ni? Ha, situ. Kat kayu tu. Ada lagi tu. Itu. No. Kat kayu tu. Allah, terlajak dah. Sekejap kita ribu balik. Kau dia ada lagi situ. Ramai-ramai. Ini biasa kumpulan lah. Dekat bang. Ni sarang dia best. Nah. Thank you. Alhamdulillah. Ada dia. Nak bagi lepas ni umpan tu. Dedak. Siapa sabotan yang bawa rumah ni? Imput kat sini pula. Ya. Dia lagi. Alhamdulillah. Oh, kedua. Cakap kedua. Alhamdulillah. Oh, ada anak ikan yang mulut. Ada. Ada barang lah. Tak duduk kat geba pun. Weh, tak masuk weh. Ajar. Buka mulut. Ha. Alhamdulillah. Cakap kedua. Cakap makan. Tengah record. Tak ada, memang on record je tadi. Alhamdulillah. Geba pun nak kata geba kan? Tak geba pun. Banyak tadi semua tak strike. Kau apa lah, belanak? Entah je kot. Alah, lucu. Ada. Oh, strike off record. Yang ketiga. Allah. Tu kat situ. Ada tu. Tu kat kayu tu. Tu kat kayu tu ah. Ha. Harus kuat tak bisa dikendalikan. Alhamdulillah.
Saya lempar. Rumpit lagi. Oi, pot rumpit. Oh, sorry bang. Dulu. Ha. Right, sampai gorgang. Ambil ya? Stop lah. Sempit aja. Oh, Allah dengar. Sekejap. Ya. Nak pergi sikit depan dia ke? Nak pergi sikit depan dia ke apa? Dia nak bottom lah. Okey. Boleh. Angkut RM10. Saya macam naik je. Tak ada. Main GT pula. Okey, jam pun dah habis kurang pukul 1.30. Kita rehat sekejap macam bottom. Bawa umpun-umpun tadi dengan ada isi udang. Rehat dulu, jom. Bottom. Lagi santai. Ada? Itu dia. Yang dinanti-nantikan. Ya, patin. Patin. Patin bagalalang. Abang Omar boleh lah, dia penyabar. Bawal, waduh. Tu dia. Kau punya yang main-main daripada tadi. Bawa kembang. Cik Bun. Time aku nak makan tu lah. Time tu lah engkau pun. Takkan Cik Bun lagi. Lama pun tak apalah. Boleh buat ikan bekok. Nak rekan. Kanan jauh. Tu dia. Mari dah, geruk. Geruk. Oh, mari geruk-geruk ni tak ada makan kan ni. Jaga bang Bos satu dulu lah. Kan tak ada makan lagi. Ni umpan apa ni? Ni apa? Umpan. Umpan.
bekas kan. Sama dia. Dah Oh. Baik. Sabar lu. Makan. Dah. Anyway ni tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Ada? Ada? Ada balik. Aduh, lagi rasanya setahun saya gaji tu. Cik Bun. Memang. Oh, glamour. Lompat-lompat ada lagi ke hidup? Tak ni dalam ni. Oh. Baru tu. Jangan pakai kek. Macam gerak je bot ni. Dia jauh ni. Allah. Ada barang hari tu. Hei. Sangkutlah pula. Dah lah tak banyak. Okey, dengan ini tamatlah sudah sesi casting siakap kita orang untuk hari ni dekat Bagan Lalang. Tempat ni menarik geng, tempat ni menarik. Cuma lagi ialah ini sebab first time kita orang mancing kat sini. Mungkin tak tahu lagi macam mana apa dia cara nak main siakap dekat sini. Satu lagi spot-spot yang kita orang main blind cast je, tak tahu pula kat mana lubuk-lubuk, mana spot-spot yang kita boleh target lah. So tempat ni memang boleh repeat. Untuk korang yang berminat nak pergi casting dekat Bagan Lalang ni, aku pun dah sediakan tadi nombor telefon. Korang boleh contact sendiri dengan Tekong nak booking boat ke apa ke semua ke. Kalau tak silap aku, umpan pun boleh di dengan Tekong. Ataupun macam tadilah dekat video awal aku tadi, aku ada beli dekat kedai mancing dekat area Sungai Pelet tu. Korang pun boleh beli dekat sana. Tempat yang menarik, hasil pun boleh kata boleh lah, alhamdulillah lah, adalah juga kan. Okey, terima kasih korang yang dah tengok video aku untuk hari ni. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.